Okey, macam pola yang saya tengah tunjuk sekarang ni adalah pola basic pattern. Okey, kalau yang siapa nak design baju sendiri tapi malas nak ukur badan ke, korang boleh beli basic pattern ni and then korang olah lah pola ni untuk jadikan macam-macam jenis design baju yang lain lah. Okey, pola ni korang kena lukis pola sendiri. Okey, beli pola ni just for tekap je lah. Tekap atas kertas, kira tak payah dah lah nak ukur leher, dada, pinggang kan. So korang boleh je olah sendiri. Kalau siapa nak buat design baju sendirilah. Senang, okay. Just tekap and then korang buat lah. Korang punya design baju macam mana. Untuk pola basic pattern ni, okay, dia ada dart depan dan juga dart belakang. Ada lapik leher dan juga lengan. Okay, lengan je saya bagi separuh je lah. Dia bukan lengan yang full macam ni. Okay, kalau yang lengan tadi tu, lengan pola biasa saya tu akan dapat full macam ni kan. Tapi ni dia dapat separuh. Dia macam belah bahagian tengah ni kan. So, kalau cara nak potong dia macam ni. Okay, korang macam kena lipat kertas pola. Okay, lepas tu letaklah pola ni dekat sini, dekat bahagian lipatan. And then trace balik bentuk lengan. Kan? And then korang gunting. So, bila dah gunting jadi bentuk lengan, korang buka balik pola tu. So, letak balik dekat bahagian tengah. So, boleh gunting bahagian front ni. And then letak balik and then tekap untuk bahagian depan pula. Okay, macam tu. Dia leceh sikit lah sebab front bodies dia bergabung sekali. Okay, kalau korang tak nak leceh, korang boleh beli je pola kurung moden. Dia akan dapat satu macam ni. Dia tak dapat separuh. Okay, pola kurung moden pun dia pola basic juga. Okay, lepas tu siap sekali dengan punggung. Okay, yang ni pola basic tapi tak ada punggung. Tapi kalau kurung moden, dia siap dengan punggung. So, senang lagi lah. So, terpulang kepada masing-masing. Kalau nak jimat, boleh dapatkan pola basic ni. Kalau rasa lagi malas, boleh dapatkan pola kurung moden. Yang tu pun basic bodies juga kalau kurung moden tu. Okay, kalau berminat, boleh klik link dekat dalam Shopee yang saya sediakan untuk beli pola ni.